kita akan review ni buah durian ni. Ni kita beli semalam tepi jalan. Cakap daripada Trolak ni buah ni. Dia ada dia punya ni, bentuk dia. Dia ada bentuk dia tersendiri. Nampak? Isi dia kuning. Isi dia kuning. Okey, dia ada karakter dia, nampak ni. Kat sini dia ada macam ni. Dan ada dia punya pangsa yang apa ni, kucing tidur. Okey. Dia tak keset lah, tapi kecil lah. Jadi kita nak semai di kebun. Ni biji dia. Kita akan nama dia ni durian kuning alia. Okey. Kita akan tanam di kebun kita, semai. Bagi saya ni lebih macam kampung premium ni. Cantik. Okey. 13 Disember 2025 kita tanam ni biji yang kita namakan durian kuning alia. Ada 3 biji. Moga-moga dia dapat hidup salah satu. Kalau 3 hidup, kita akan buat dia kaki 3 ganda. 1 naik, 2 akan support 2 akar di batu sepadan yang atas ni. Ni belah atas kat bawah sana ada satu. Sini kat atas. Dan belah sana satu, kat bawah satu ni yang berada di ni rumpun batang bertam ni belah atas Ada nombor ni 2816 rasanya, tak silap. Ni kat batu sepadan tu, betul sepadan. Situ. Ni batu sepadan. Dan di situ. Dalam 3 kaki kita tanam durian kuning alia. Moga-moga sempat saya merasa ataupun anak cucu saya merasa. Okey. Kita tu jambu busuk tu kita punggah sini daripada rumah. Lebih kurang dapatlah 1 tong sampah tu. Bagi dia busuk lah. Dan rumput hitam tu, itu dalam tu ada tinja burung puyuh. Dapat 1 plastik tu. Bau dia boleh tahan meletup. Sebab dalam tu ada puyuh yang mati tau. Jadi bau dia agak tengit. Hari tu pakai mask pun dia tengit, terasa tengit dia. Power betul apa ni, tinja burung puyuh. Sekarang pukul pukul 1.13. Kita nak balik balik mandi, solat.
Okay, insyaAllah next time kita datang lagi, kita update kita punya progress kebun kita.